Selamat datang saudara-saudari. Kita mau mendengar doa Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja babak 8. Kemudian di hadapan rakyat, Raja Salomo berdiri menghadap Mezbah Tuhan. Baginda mengangkat kedua-dua tangannya lalu berdoa. Ya Tuhan Allah Israel, tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. Ya Tuhan Allah Israel, tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. Engkau menepati perjanjian-Mu dengan umat-Mu, dan Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka apabila mereka taat kepadamu dengan segenap hati. Shalala sekelele seko. Engkau telah menepati janji-Mu kepada ayahandaku Raja Daud. Pada hari ini Engkau menepati apa telah Kau janjikan. Oleh itu Allah, Tuhan Allah Israel, tepatilah juga janji-Mu yang satu lagi kepada ayahandaku. Engkau berfirman kepadanya bahawa daripada keturunannya akan sentiasa ada seorang untuk memerintah sebagai Raja Israel, asalkan mereka taat kepadamu ya Allah, seperti Raja Daud taat kepadamu. Oleh itu ya Allah Israel, tepatilah semua yang telah Engkau janjikan kepada ayahandaku Raja Daud hamba-Mu. Tetapi ya Allah, sungguh kan Engkau sudi tinggal di bumi, bahkan seluruh langit tidak cukup luas bagi-Mu ya Allah, apalagi rumah yang telah Ku bina. Ya Tuhan Allahku, aku hamba-Mu, dengarkanlah doaku, kabulkanlah permohonanku hari ini ya Allah. Lindungi
jaga rumah ini siang dan malam. Tempat yang engkau pilih sebagai tempat beribadat kepadamu. Dengarkanlah aku apabila aku menghadap tempat ini dan berdoa kepadamu. Dengarkanlah doaku dan doa umatmu apabila mereka menghadap tempat ini dan berdoa. Dari tempat kediamanmu di syurga, dengarkanlah kami, ampunlah kami. Apabila seorang dituduh bersalah terhadap orang lain, lalu disuruh bersumpah di hadap mezbahmu di rumah ini bahawa dia tidak bersalah, dengarlah dari syurgamu ya Tuhan, dan adililah hamba-hambamu. Hukumkanlah orang yang bersalah setimpal dengan perbuatannya, dan bebaskan orang yang tidak bersalah. Apabila umatmu Israel dikalahkan musuh kerana mereka telah berdosa terhadapmu ya Allah, lalu mereka kembali kepadamu dan datang ke rumah ini serta berdoa kepadamu dengan rendah hati dan minta diampuni, datanglah ke mezbah Tuhan dengan rendah hati dan minta diampuni. Semoga engkau di syurga mendengarkan mereka. Ampunkanlah dosa umatmu dan bawalah mereka kembali ke negeri yang engkau berikan kepada nenek moyang mereka. Sekelele sekele so. Apabila engkau menahan hujan kerana umatmu telah berdosa terhadapmu, lalu mereka bertaubat di hadapan rumah ini dan berdoa kepadamu dengan rendah hati, semoga engkau di syurga mendengarkan mereka. Ampunkanlah dosa raja dan rakyatnya orang Israel. Ampunkanlah dosa raja dan rakyatnya. Ajarlah
mereka melakukan apa yang benar. Selepas itu ya Tuhan, turunkanlah hujan ke atas negerimu ini. Yang telah Engkau berikan kepada umatmu sebagai pusaka mereka selama-lamanya. Apabila kebuluran atau wabak berlaku di negeri ini, atau tanaman musnah kerana angin panas, hama atau serangan belalang, ataupun apabila umatmu diserang musuh atau penyakit, dengarkanlah doa mereka. Dengarkanlah doa mereka. Jika ada orang di kalangan umatmu Israel dengan bersedia hati mengangkat tangan dan berdoa kepadamu sambil menghadap rumah ini, dengarlah doa mereka. Oh Tuhan, dengarlah doa mereka. Dengarkanlah mereka dari tempat kediamanmu di syurga, dan ampunilah dan tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Oleh itu pelakukan tiap-tiap orang setimpal dengan perbuatannya, supaya umatmu sentiasa taat kepadamu dan tinggal di negeri yang telah Engkau berikan kepada nenek moyang mereka. Oh selele seko, apabila seorang bangsa asing yang tinggal di negeri jauh mendengar tentang kebesaran-Mu ya Allah, dan juga dengar Engkau dengar mujizat yang telah Engkau lakukan bagi umat-Mu, lalu datang menyembah-Mu dan berdoa di rumah ini, dengarlah doanya. Dengarkanlah dia dari tempat kediaman-Mu di syurga, dan kabulkanlah permintaannya supaya semua bangsa di dunia mengenal Engkau dan taat kepadamu ya Allah, seperti umat-Mu Israel. Barulah mereka tahu bahawa rumah yang telah Aku bina ini tempat untuk beribadat kepadamu. Sekelele so. Apabila Engkau memerintah umat-Mu bertempuh untuk melawan musuh, dan mereka berdoa kepadamu di mana-mana saja mereka berada, sambil
sambil menghadap kota yang telah engkau pilih, dan rumah ini yang telah aku bina untukmu. Dengarlah doa mereka, dengarlah doa mereka di mana-mana saja engkau yang di syurga. Ya Allah, dengarlah mereka, dan mereka berikan mereka kemenangan, kemenangan rohani, kemenangan fizikal. Apabila umatmu berdoa terhadapmu, kerana tiada siapa pun yang tidak berdosa, dan kerana kemurkaanmu engkau membiarkan mereka dikalahkan, ditawan oleh musuh dan dibawa ke negeri lain. Walaupun negeri itu jauh, dengarlah umatmu. Jika mereka bertaubat dan berdoa kepadamu di negeri itu, serta mengakui bahawa mereka telah berdosa dan berbuat jahat, dengarlah doa mereka, ya Allah. Jika di negeri itu mereka bertaubat dengan tulus dan ikhlas, dan berdoa kepadamu sambil menghadap ke arah negeri ini yang telah engkau berikan kepada nenek moyang kami, dan ke arah kota yang telah engkau pilih, serta rumah ini yang telah aku bina untukmu, ya Allah. Dengarlah doa mereka, dengarlah doa mereka. Dari tempat kediamanmu di syurga, dengarlah permintaan mereka, dan kasihanilah mereka. Ampunkanlah semua dosa dan pemberontakan mereka terhadap-Mu, ya Allah. Dan buatlah musuh mereka mengasihani mereka, mereka umat-Mu sendiri yang engkau bawa keluar dari Mesir, tempat-tempat mereka diseksa. Ya Tuhan Raja, semoga engkau sentiasa berkenan kepada umat-Mu Israel dan raja mereka. Dengarkanlah doa mereka setiap kali mereka berseru kepadamu meminta tolong. Help me Lord. Engkau telah memilih mereka antara semua bangsa untuk menjadi umat-Mu sendiri. Itulah firman-Mu kepada
mereka melalui hamba-Mu Musa. Ketika Engkau membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, tempat mereka disiksa. Oh Tuhan, Tuhan dah di syurga mengampuni dosa mereka. Kasihanilah mereka. Doa penutup Salomo. Demikianlah Raja Salomo berdoa kepada Tuhan sambil berlutut dan mengangkat tangan. Selepas itu baginda berdiri di hadapan mezbah dengan suara kuat. Baginda berdoa minta Allah berkati semua orang yang berkumpul di situ. Katanya, terpujilah Tuhan yang telah memberinya kesejahteraan seperti yang dijanjikan melalui Musa hamba-Nya. Semua yang baik yang dijanjikannya telah ditepatinya. Semoga Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Dia menyertai nenek moyang kita. Semoga Dia tidak meninggalkan kita atau membuang kita. Semoga Dia menjadikan kita orang yang taat kepada-Nya, supaya kita sentiasa hidup menurut kehendak Allah dan mentaati semua hukum dan perintah yang diberikannya kepada kita, kepada nenek moyang kita. Semoga Tuhan Allah kita sentiasa ingat akan doa dan permintaan yang kita sampaikan kepada-Nya. Semoga Dia sentiasa mengasihani umat-Nya Israel dan Raja mereka dengan memberi mereka apa yang diperlukan setiap hari. Oh Tuhan, dengan demikian semua bangsa di bumi akan tahu bahawa Tuhan sahaja Allah dan tiada yang lain. Semoga kamu umat-Nya sentiasa setia kepada Tuhan Allahmu, sambil taat kepada semua hukum dan perintah-Nya seperti yang kamu lakukan hari ini. Ukalala sekelele sekelo sakala sekelele, inilah doa Salomo.
kasih Tuhan. Bila kita doa, kamu dengar dari syurga dan ampunilah kejahatan dosa kita. Thank you Jesus. Ekeleleso. Akala sekeleso. Akala sekeleso. Akala sekeleso. Akala sekeleso. Ya Tuhan, ajarlah kita berdoa terhadap-Mu. Dengarlah dari syurga dan ampunilah dosa-dosa kita. Shalom.